Okey, macam-macam cara boleh pakai kain ihram sebenarnya. Siapa-siapa saja boleh pakai berbagai-bagai cara, tapi kain ihram ni tak berjahit. Kan? Tapi cara nak pakai dia, saya terangkan macam ni. Ini salah satu cara dia. Ambil ni, pakai ni, jangan tulisan ni kan. Kau boleh dapat tulisan lah, tulisan dia sini. Tak kisahlah label apa yang pergi pun kan. Dia akan ada gambar, ni lah gambar tulisan kat situ. Tulisan tu biar kat depan. So temukan kain ihram ni dulu. Dua-dua, temukan. Ingat ni, kalau kebanyakan je, kan? Belajar dekat sini, jadi kan bila sampai dekat Kedai Manazil, pun tahu juga yang belajar cuma. Sampai tercabut kan? Ni, temukan tulisan tu, dah lama ni, senang je. Macam ni, bola sikit kan? Jadi terang jadi kan? Tekan ni, satu, kan? Dan ni kan? Okey. Semula di sini tekan, semua banyak betul kan ajar macam ni. Satu, kan? Kemudian dan di sini dua. Nampak? Masak. Kan? Jadi mana bila lipat dia terus. Terus lipat dia. Kan nampak kemas kan? Nampak tak kemas? Kemas tak? Ada tak nampak terbelah? Tak ada kan? Tak ada nampak. Jadi mana masalah untuk terbuka aurat, tak ada masalah. Itu penting. Maknanya sampai lipat ni, buka sekali lagi. Mana kan tekan balik. Tekan sini, tekan sini lipat satu, lipat satu, dua. Mana dua step saja tekan. Jadi salah satu cara dia, bila dah nampak macam ni, tulisan promote lah sikit. Promote lah sikit, kan di sini. Kemudian bila pakai sini, pakai tali pinggang. Kan tali pinggang kan? Kalau tak nak pakai tali pinggang tak apa, kuat juga. Tapi risiko tak pakai tali pinggang. Risiko tak kena sebab sana. Kalau setengah orang lelaki kata, Ustaz saya boleh tak pakai kain ihram di labu-labu? Boleh, sebenarnya tak ada masalah. Dia tak suka pakai labu. Jadi Ustaz boleh tak saya pakai lipat-lipat biasa je? Boleh, tak masalah, lipat je. Pun boleh juga. Jadi kan dia tak pakai apa-apa kan. Bila tak pakai, dia kadang dia pakai tabingan, kadang tabingan tak kuat tau. Jangan yakin sangat tabingan tu kan. Kan dia lipat biasa. Jadi bila pakai macam ni kan, tiba-tiba pakai macam ni, tiba-tiba belakang tu terpijak. Tengah-tengah lawan terpijak. Lihat macam tu. Sebab baik. Tak pakai gelumur dia seperti itu. Kan? Dan perkara ni berlaku tuan-tuan. Berlaku. Dia nak lintas jalan, tercabut ke bawah. Tergoyang-goyang kan. Jadi dia cepat ke situ. Jadi penting, sebab itulah kena pakai kain ihram dengan cara yang ini. Mana cara itu tadi? Selamat. Kan? Dan dia terlibat selamat. Kan? Gitu kan?